Cara trade head and shoulders pattern. Okey, kalau korang tengok dekat euro US dollar hari ni ada satu pattern head and shoulders yang korang boleh trade. First kali korang tengok ada satu trend naik. Okey, lepas tu dia buat retracement yang agak besar, tapi dia buat another high. Okey, lepas tu dia buat breakout dekat moving average period 20 dekat level sini. Dan ini adalah satu signal first. Kemudian dia ada buat retracement. So ini adalah pattern QM. QM ni adalah pattern Quasimodo yang korang boleh target untuk sell. Perfect entry korang dekat area sini. Kalau dia retrace lagi, korang boleh entry layer. Dan price tu boleh turun lagi rendah daripada previous low kat sini. Okay, so korang boleh nak slow layer pun boleh. Euro US dollar boleh sell. Boleh letak stop loss kalau boleh tinggi sikit daripada previous high ni, ataupun nak selamat letak saja dekat puncak first tu dan take profit letak lagi rendah daripada previous low macam biasa. So setupnya sama saja apa yang kami ajar dekat TikTok, Telegram. Kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal trading strategi signal, boleh chat kami di IG, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube Prof Duit. Kami akan ajar korang for free.